biasanya apabila berlaku satu pelayaran untuk flotilla ni, Okey. walaupun kena tahan di satu-satu tempat di laut tu, tapi apabila berlaku satu penahanan, berlaku sedikit pembukaan di Rafah. Itu yang jadikan kita yang Global Smooth Flotilla merancang satu kombo yang besar. Kombo yang besar. Pasal semasa yang pergi Handala pergi sebuah tu berlaku sedikit pembukaan. Jadi apa kita merancang supaya kita pergi Rama ni akan berlaku pembukaan yang lebih besar. Walaupun flotilla itu sendiri tak mampu sampai, betul. Tetapi tekanan itu menyebabkan pintu-pintu ke Gaza terpaksa dibuka. Pasal dia antara matlamatnya dua matlamat yang asalnya, untuk memecahkan kepungan dan untuk memecahkan kesunyian. Apabila dah semua masyarakat dunia mula memandang isu Palestin ni seolah-olah jadi satu berita biasa. Ya. Mati 10 orang biasa. Kita sendiri pun kadang-kadang buka telefon pun tengok berlaku hari ni mati 20 orang. Kita sikit je. Sudah tak ada rasa sensitivity, marah, kecewa dah tak ada. Jadi apabila berlakunya flotilla ni, dia mengembalikan rasa sensitivity tu.